Rancangan Selangor kedua Restu yang orang kata akan memberi manfaat kepada warga Selangor untuk orang kata dapatkan rumah yang berbilik lah. So sampai bila kita nak sewa kan, apa yang ada ni kita grab je peluang untuk kita semua. Terima kasih kepada negeri Selangor kerana memberi bantuan mengurangkan bebanan rakyat, dan diharapkan dapat diteruskan di masa akan datang. Terima kasih. Pada pendapat saya sangat-sangat bersetuju dengan rancangan Selangor kedua. Sebabnya pada pendapat saya lah, selama saya duduk di Selangor, Selangor merupakan salah satu negeri atau salah satunya negeri yang membuat program-program yang memudahkan masyarakat atau penduduk Selangor. Saya harap negeri Selangor akan teruskan usaha untuk memudahkan masyarakat dan mencapailah kemajuan negeri.